Alian berkepengen perayaan Maulid, lagi dia tak ulang-ulang sejarah dan perjuangan Rasulullah, sebabnya akan semakin kuat iman katanya kepada Allah dan akan semakin kuat kecintaan katanya kepada Nabi. Karena cintanya adalah pokok daripada keimanan. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hana sempurna iman salah tidur daripada gada kecuali karena alam hati ulunnya rasa cinta kepada alun yang lebih daripada cinta kedua sendiri, yang lebih daripada cinta kepada alun, dan lebih daripada cinta kepada dua makhluk, dan lebih cinta kepada alun daripada sekalian manusia.